Umur makin meningkat, masih tak ada duit simpanan. Sedih sangat-sangat. Bukannya tak usaha, dah cuba buat macam-macam bisnes. Kerja pula dah buat lebih 12 jam. Buat overtime lagi. Sampai diri sendiri tak terurus. Video ni untuk korang yang nak ada duit saving. Tengok video ni sampai habis. Sebelum tu, manfaatkan 5 button dekat tepi ni. Paling penting, komen nak duit simpanan. Nurul nak share macam mana kita nak siap sedia berehat sebelum umur kita makin meningkat. Yang pertama, selagi kita ada kudrat ni, kita pulun kau-kau buat bisnes. Yang masih bekerja, buat part time dulu. So that bila kita dah makin berusia, dah pencen, kita boleh lebih fokus pada ibadah dan dapat duit ekstra masuk dalam akaun kita. Yang kedua, cari bisnes yang jual produk terdesak yang orang cari dan beli setiap bulan. Bukan produk trending ke viral. Bukan produk keras yang orang dah ada, orang takkan beli lagi. Kalau dapat bisnes yang macam tu, dah terpaksa lompat-lompat bisnes pula. Penat sangat. Nurul jemput kalian semua kaji bisnes yang Nurul buat ni. Nurul dah standby siap sediakan segala tutorial bahan marketing secara percuma je. Kalian tinggal ikut dan tiru je. Nak ada duit simpanan? Buat sekarang macam yang Nurul tunjuk dekat video ni. Tunggu Nurul share info, okey? Sentiasa maju ke hadapan, percaya hidup kita penuh keajaiban. Assalamualaikum wa ilal liqa.